Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube saya, Cikgu Wani. Sedikit perkongsian perkenalan diri saya. Nama saya Nur Zawani binti Ahmad, merupakan seorang guru pendidikan khas integrasi pembelajaran di Sekolah Kebangsaan Kampung Muhibah, Sungai Siput, Perak. Saya merupakan graduan ijazah sarjana muda pendidikan khas daripada IPG Kampus Darul Aman Jitra Kedah, juga ijazah sarjana daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sedikit pengalaman saya sebagai seorang guru. Mula berkhidmat pada tahun 2013 di Sekolah Kebangsaan Danau Kota 2, Kuala Lumpur. Dan pada tahun 2015 saya telah berpindah di Sekolah Kebangsaan Kampung Muhibah sehinggalah kini. Apa perkara menarik tentang diri saya? Saya bukanlah seorang guru muzik, namun saya berjaya membawa pasukan simfoni majika, pasukan angklung, murid-murid pendidikan khas saya membuat persembahan serta menyertai pertandingan di peringkat sekolah, daerah, negeri maupun kebangsaan. Selain itu, saya juga suka berkongsi suasana pengajaran saya di dalam bilik darjah. Saya akan berkongsi di laman Facebook saya, seterusnya di laman YouTube saya untuk rakan-rakan belajar mengenai pendidikan khas. Begitu juga dengan ibu bapa yang lain. Saya juga merupakan mentor, co-partner dan juga pembentang dalam program Emergency Researcher Through Classroom Based Research PPD Kuala Kangsar dan juga PPD Sempurna yang telah dijalankan pada tahun lalu. Pengiktirafan yang telah saya terima pada tahun 2017, saya bergerak aktif dalam bidang inovasi dan juga kajian tindakan. Saya telah mendapat pengiktirafan daripada PPD Kuala Kangsar sebagai ikon guru inovatif daerah. Pada tahun 2021, saya telah mendapat pengiktirafan sebagai Apple Teacher. Pada tahun 2023, saya terpilih sebagai Eduinfluencer KPM 3.0. Kenapa saya memilih Ayu? Saya ingin menambah ilmu dengan lebih luas daripada rakan-rakan guru saya di serata negeri. Selain itu, saya juga ingin berkongsi perkongsian bilik darjah saya bersama dengan rakan-rakan maupun masyarakat-masyarakat di luar sana bagaimana saya mengajar murid-murid berkeperluan khas. Harapan saya dengan sedikit perkongsian suasana bilik darjah, sedikit perkongsian PDP ataupun bahan daripada saya dapatlah menanam semangat rakan-rakan guru agar lebih seronok mengajar tanpa rasa putus asa mengenai murid-murid pendidikan khas ini. Di samping itu juga ingin mengubah stigma masyarakat dan juga membuka mata masyarakat bahawa murid-murid berkeperluan pendidikan khas boleh juga belajar seperti murid-murid aliran perdana yang lain. Okey, itu sahaja perkongsian daripada saya. Ingat ya, sekecil-kecil perkara kepada kita mungkin sebesar makna kepada mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.